Lagi menarik ya. 哇！今天我们又在彭亨南骂村附近的华都巴赖，一个马来大叔住家旁，探索到未注册的顶级干榜榴莲。 Kalau yang tengah tu yang dahan cantik tu jatuh, itu memang kau. Hari ni kita duduk di Sungai Tegelan, orang panggil Sungai Tegelan sini. Sungai dia bawah tu. Tapi hari ni kita temu ni 3 tahun dah lah, 3 tahun, 4 tahun. Dia panggil Raja Bukit lah. Oh, ni sebab dia panggil Raja Bukit tu. Sebab dia tahu sebab dia tu. Kaki bukit tu. Kaki bukit. Dia ni boleh tahan berat dia. Ni hampir 3 kilo ni. Oh, pokok dia lebih kurang 30 tahun lebih dah tu. 30 tahun lebih. Ni isi kita tengok sekejap lagi, kita belah lah. Kita buka lah. Kita buka. Oh, isi. Lagi menarik ya. 哇！哎呀，cantik。 金黄色泽，配上皱褶的肉质，真的很顶。 Pun macam ni, dia tak ada sakit. Kita makan dia lebih krim. Krim, lemak. Jadi kebanyakan orang suka lah, dia pahit. Oh, bau wangi Bau wangi. Sedap. Dia lemak, dia pahit. Dia krim lah, creamy. Isi tak hancur. Try. Ini tak nak cukup 1 biji. 触感非常的丝滑柔软，口感也很绵密，中度甜，还带有回甘。种子又扁又小，出肉率极高，相信这品种未来可期。不愧是彭亨州的顶级干榜榴莲 Durian Raja Bukit。感谢观看，我们下期见。